Okey, pernah tak anda bayangkan? Tiba-tiba, disebabkan satu salah faham yang sangat besar, anda terpaksa kahwin dengan seseorang yang anda langsung tak kenal. Inilah dia premis utama yang akan kita kupas dalam novel roman Malaysia yang cukup menarik, Nak Ku Ajarkan Bercinta oleh Imaro Ragiji. Jom kita tengok sama-sama. Dan ini dia, novelnya. Apa yang menarik sangat tentang cerita ni kan? Ia ambil isu-isu yang sangat relatable zaman sekarang, macam ialah tekanan keluarga suruh kahwin, drama-drama tak dijangka, dan ia gabungkan dengan plot yang kita semua kenal, plot kahwin paksa. Memang satu gabungan yang unik. Jadi persoalannya sekarang, apa yang akan berlaku bila dua orang yang langsung tak kenal satu sama lain tiba-tiba dipaksa kahwin? Macam mana benda ni boleh terjadi kan? Okey, semuanya bermula dengan satu pertemuan yang memang huru-hara. Okey, lupakan sekejap babak-babak romantik macam dalam filem tu. Tak ada pertemuan di taman bunga. Kisah ni bermula dengan dua insiden yang memang kacau bilau yang menemukan watak-watak utama kita ni dalam keadaan yang paling janggal sekali. Baiklah, mari kita kenal watak kita. Di satu pihak kita ada Salsabila atau Bella. Dia ni boleh dikatakan sentiasa cuba nak lari daripada drama. Manakala di pihak lain pula kita ada Atif ataupun Rock. Dia ni pula jenis yang cuma nak hidup tenang, tak nak diganggu. Dua personaliti yang sangat berbeza kan? Tapi takdir, macam biasa, ada rancangan lain. Dan inilah dia, detik yang mengubah segalanya. Bayangkan, Atif nampak Bella kena ganggu. Tanpa fikir panjang, dia terus masuk campur dan secara spontan mengaku, aku abang dia. Satu tindakan kecil, satu penipuan kecil, tapi inilah yang mencetuskan segalanya. Dari sini, salah faham pun bermula. Atif, lepas tengok drama tu, terus cop Bella ni seorang pelega. Bella pula, dia nampak Atif ni sebagai lelaki pertama yang tak cuba nak mengurat dia. Jadi, kedua-duanya ada tanggapan yang salah tentang satu sama lain. Dan tanggapan inilah yang tanpa mereka sedar bakal membawa kepada satu skandal besar. Macam mana tu? Cerita bergerak pantas. Tak lama lepas pertemuan pertama tu, satu message teks palsu muncul dan terus memerangkap mereka dalam satu situasi yang memang tak masuk akal. Begini ceritanya, Bella yang kerja di hotel dapat satu mesej kononnya dari kawan dia suruh bersihkan satu bilik. Dia pun pergilah kan, tapi rupa-rupanya bilik tu dah ada orang, iaitu Atif. Dan tiba-tiba, bam! Pintu diketuk, pegawai Jabatan Agama serbu masuk. Masa tu, barulah Bella sedar. Dia dah kena perangkap. Dan dah terlambat. Okey, untuk kita betul-betul faham kenapa situasi ni jadi begitu genting, kita kena tahu tentang konsep khalwat. Dalam konteks undang-undang syariah di Malaysia, ini adalah satu kesalahan yang serius. Bila lelaki dan wanita yang bukan mahram, yang tak ada ikatan, dijumpai berdua-duaan di tempat tertutup. Jadi, ini bukan benda main-main. Jadi, bayangkan tekanan yang mereka hadapi. Pegawai tu bagi mereka dua pilihan sahaja. Satu, kahwin serta-merta. Dua, hadap akibatnya, denda dan yang lebih menakutkan, maruah keluarga tercemar. Memang satu pilihan yang mustahil. Dengan reputasi mereka dan keluarga mereka di hujung tanduk, kedua-dua orang asing ni terpaksa membuat satu keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan itulah dia. Untuk selamatkan keadaan, Salsabila binti Saleh dan Atif bin Ali setuju untuk bernikah di pejabat jabatan agama. Sah, mereka kini suami isteri. Bukan sebab cinta, tapi sebab terpaksa, terikat dengan satu skandal yang bukan salah mereka pun. Dan kita dapat rasa betapa hancurnya hati Bella pada masa ni. Dia tertanya-tanya sendiri, dugaan apakah ini? Dia keliru, dia takut, dan dia baru saja kahwin dengan seorang lelaki yang dia langsung tak kenal. Siapa sebenarnya lelaki ni? Tapi drama tu tak berhenti di situ. Jauh sekali. Sebaik saja mereka keluar dari pejabat agama, Bella mula perasan ada sesuatu yang sangat berbeza tentang suami barunya ni. Sesuatu yang dirahsiakan. Jadi, persoalannya, siapa sebenarnya Atif ni? Lelaki yang Bella kenal sebagai Rock, yang nampak macam orang biasa je, tiba-tiba mula mendedahkan sisi lain dirinya. Sisi yang ada kaitan dengan istana. Cuba anda bayangkan jadi Bella sekejap. Dia dibawa bukan ke rumah biasa, tapi ke Istana Alam Shah. Tiba-tiba ada dayang yang datang membantu. Suami dia pula nampak sangat selesa dan bersahaja dalam istana tu. Lepas tu, baru dia tahu nama penuh Atif bin Ali. Ternyata, Bella, seorang petugas hotel, baru saja kahwin dengan seseorang yang ada kaitan dengan istana.
Malam pertama mereka, Atif tidur di sofa. Kenapa? Sebab Bella terlalu takut, terlalu keliru untuk berkongsi katil. Babak ni sangat simbolik kan? Di atas sijil nikah, mereka suami isteri. Tapi dalam hati, mereka masing dua orang asing yang terperangkap bersama, dipisahkan oleh satu dinding ketakutan. Dan semua kekalutan inilah yang akhirnya membawa kita kepada persoalan paling utama dalam novel ni. Persoalan yang ada dalam tajuknya sendiri. Bella mula berfikir, dia terperangkap dalam perkahwinan ni dan dia tertanya-tanya, betul ke cinta ni boleh diajar? Atau semua tu cuma ayat manis je? Boleh ke perasaan tu dipupuk atau ia mesti datang sendiri? Tapi apa yang menariknya, Atif nampaknya tak biarkan keadaan macam tu je. Dia mula bertindak. Mula-mula kekok. Dia tidur di sofa. Tapi lepas tu, dia buat kejutan. Ada sesi fotografi kahwin. Kemudian, mereka mula solat berjemaah dengan Atif jadi imam. Lama-kelamaan, dia mula mengusik Bella, cuba membina kemesraan. Seolah-olah dia betul-betul nak ajarkan Bella bercinta. Jadi kita boleh nampak dua pandangan yang berbeza di sini. Di satu sisi, Atif dia nampak perkahwinan ni sebagai satu peluang. Dia bersedia untuk jadikan ia sesuatu yang benar. Manakala Bella pula, dia masih keliru, masih was-was. Walaupun hati dia dah mula tersentuh dengan kebaikan Atif, keraguan tu masih ada. Dan inilah persoalan besar yang novel ni tinggalkan untuk kita fikirkan bersama. Bila sesuatu hubungan tu bermula sebagai satu kewajipan, satu paksaan, boleh tak ia akhirnya berubah menjadi satu pilihan yang ikhlas dari hati? Macam mana pula dengan anda? Anda rasa, bolehkah takdir yang diaturkan untuk kita akhirnya menjadi jalan yang kita pilih dengan rela hati? Satu persoalan yang menarik untuk difikirkan.